Tengah mencari hiking stick yang mudah bawa, boleh lipat, yang boleh naik flight. Ni dia kita punya foldable hiking stick. Foldable hiking stick kita ni boleh lipat tak korang? Jom Alin nak tunjuk cara buka kita punya foldable hiking stick ni dan cara lipat kita punya hiking stick. Sahaja tali dia, lepas tu korang buat macam step Alin tengah buat sekarang ni. Nanti yang tengah dan yang bawah ni akan bercantum sendiri tau. So korang tinggal tarik sahaja yang bahagian atas ke bawah sampai nampak button hidden tak korang? Okey, dah siap. Korang nak adjust ketinggian dia pula. Okey, untuk ketinggian dia pula korang just tolak bahagian klip ni dan korang boleh adjust ketinggian dia dekat sini. Okey, sekarang Alin nak adjust dia punya ketinggian dia 110 tau. Korang, berat dia hanya 0.28 gram sahaja tau dan kita pakai material aluminium. Sis, ada warna purple je ke? Sebab saya nak beli untuk boyfriend saya juga. Siapa kata kita ada satu warna saja? Kita ada 4 warna tak korang? Kita ada warna purple, warna hitam, warna biru dan warna merah. Dalam list tu ada tak warna favorite boyfriend korang? Ada warna biru. Kalau macam tu saya boleh beli lah. Betul-betul. Kalau ada, korang boleh beli sekarang tak? Boleh grab dekat beg kuning dekat bawah sekarang. Korang jangan lupa follow, like, share, komen dekat kita punya video tau. Bye-bye. See you korang di next video.